Bila kerajaan kata menoktahkan miskin tegar, ini bermaksud di bawah IKASE, di bawah penggalan data IKASE, iaitu miskin tegar, paling bawah sekali, golongan miskin. Ini bermaksud kerajaan nak menghapuskan golongan ini supaya dia upgrade pergi ke miskin. Dan dia pun sebenarnya kerajaan nak hapuskan juga miskin ni supaya mereka ni keluar daripada kepompong kemiskinan, daripada garis kemiskinan ini, daripada pengkalan data ini, supaya mereka yang dah lama dalam pengkalan data ini keluar. Okey, upgrade diri mereka menjadi golongan B40. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Aku nak cerita sikit berkaitan dengan noktah miskin tegar yang dimaksudkan kerajaan. Okey, sebab kalau kita perasan ramai penerima-penerima STR yang mana tahun ini pada peringkat awalan tahunan yang lalu, okey, mereka ni bila buat dapat STR, tiba-tiba sebagai penerima SARA, mereka ini tak layak pula yang ada dalam data IKASE. Sebelum ni, untuk mengatakan korang yang baru saja tonton video channel Saja Sembang, ataupun mungkin korang ni baru lahir keluar daripada gua yang tak tahu, sebagai penerima STR, okay, korang bila dah lulus, korang layak SARA. Dua jenis SARA yang korang akan lulus sebagai kategori isi rumah. Ini kategori isi rumah yang maksimum yang dapat. Yang maksudnya mempunyai 5 orang anak ke atas. Okay? So, mereka ini akan dapat manfaat SARA. Okay? Yang lulus sahaja. Okay? Iaitu sebagai penerima STR yang lulus sahaja. Dan yang kedua, sebagai penerima STR, okay, yang ada dalam data IKASE. Dan untuk tahun ini, 2026, kerajaan mengambil langkah untuk still lagi membantu korang dan memastikan pemberian bantuan kali ini betul-betul bersasar, betul-betul layak. Sebab itulah dilakukan verifikasi ataupun semakan berkala, okay, melalui data IKASE. So, kalau kau perasan dalam video aku sebelum ni dekat channel Saja Sembang official pertama tu, aku ada cerita pasal SARA yang akan mereka ni dalam data IKASE tiba-tiba dia akan dapat. Okay, sebab apa? Semakan itu kerap akan dilakukan every peringkat, every 2 months macam tu lah. Aku boleh tengok kat tu, aku ada tunjuk dalam screen, orang kata paparan melalui FAQ. Okay, tak apalah, aku tunjuk kat sini. Jom kita tengok dulu. So, inilah yang aku maksudkan. Semakan yang rekod IKASE yang dibuat secara berkala terhadap penerima sedia ada STR yang tiada dalam rekod miskin tegar, miskin IKASE dengan ketetapan seperti berikut. Dia ada fasa by fasa. Okay, sehinggalah semakan itu akan dilakukan sehingga 31 Oktober 2026. Kalau diikutkan semakan ini setiap nak masuk tahun baru, contohnya tahun 2027, kalau ada STR, dia akan lakukan semakan berkala ni, semakan ini daripada data IKASE ni sehingga 31 Oktober 2026. Okay, ni contoh aku bagi tahu. Sama dengan tahun ini STR 2026, dia ambil data sehingga 31 Oktober 2025. Tetapi dengan keprihatinan kerajaan Madani ini, dia bukan sahaja semakan sehingga 31 Oktober 2025, malah dia lakukan semakan berkala ini bermula pada Januari ke April, okay? Dan dia ada yang aku tunjuk tadi tu. Maksudnya tetap ada. Cumanya pada peringkat awalan bulanan bagi mereka penerima-penerima STR yang mungkin tahun lepas 2025 memang dalam kategori mereka yang ada dalam data IKASE. Tetapi bila tahun ni tiba-tiba peringkat awalan bulan tahunan dia tak dapat. Sebab apa? Sebab kerajaan ini dia nak pastikan mereka yang orang kata layak, okay, bila dah buat semakan, mungkin kategori isi rumah itu, rupa-rupanya dia dah upgrade dia punya sumber pendapatan tahun 2026 ini. Sebab tu dia nak pastikan, dia nak make sure dia keluar ke tak keluar daripada kepompong kemiskinan, kepompong garis kata miskin tegar itu.
Kalau dia keluar. Kalau dia tak keluar, maksudnya memang dia betul-betul miskin. Sebab tu dia buat semakan berkala. Okey? Itu perbezaan daripada bantuan-bantuan sebelum ini. Ataupun bantuan sebelum bukan sebelum wujud. Pada peringkat permulaan SARA itu diperkenankan kepada korang semua. Waktu tu dia hanya ambil daripada data sehingga tahun yang sebelum. Okey? Tapi sekarang ini dia ambil sebelum dan dia ambil selepasnya. Okey, secara berkala. Supaya manfaat ini sama-sama. Okey, orang penerima-penerima STR betul-betul layak mendapat manfaat ini. Itu saja perkongsian apa kata korang. Aku Fizuan. Assalamualaikum.